Melihat pelbagai aspek haji ni, yang kita mesti dapat adalah haji adalah rehearsal akhirat. Oh, okey. Rehearsal akhirat. Macam mana satu orang pergi melihat rehearsal akhirat, saksikan sendiri. Bukan hanya ainul yakin, haqqul yakin. Kita mulai ilmu yakin, kita belajar, kita ainul yakin, kita haqqul yakin, dah tengok pengalaman, tapi pergi hanya minta dunia. Allah. So Allah kata, kamu dah sampai ke tempat yang kamu saksikan rehearsal macam ni nanti di mahsyar, berdiri di Arafah, tak ada status, tak ada perbezaan, semua pakai pakaian yang sama. So rehearsal akhirat tu sepatutnya membuatkan kita betul doa untuk dunia, tapi sama sekali tidak melupakan doa untuk akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kita dalam Salam Baitullah 2026 Jihad yang terindah dibawakan khas oleh Bank Islam. Dengan Bank Islam urusan dipermudah, lebih tenang beribadah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak greet sekali lagi lah penonton-penonton di rumah, sebab mungkin ada yang tengah makan ketupat, lemang, rendang, sajalah sebut bagi kita terliur sikit kan. Tapi sebenarnya itu adalah menu utama kita. Tapi sebenarnya mereka sedang menonton kita juga di Salam Baitullah untuk episod malam ni, episod yang ke-15. Sebab malam ni kita nak cerita, Ustaz, tajuknya adalah bersimpuh di pintu syurga. Bersimpuh di pintu syurga. Maksudnya duduk sopan santun begitu, macam anak dara kan, duduk Simpuh. simpuh. Yang sengit tu. Yang kalau 5 minit duduk boleh semut-semut kaki. Dia Kena tukar pula. Tukar sebelah kiri takut pula. sebelah sini semut juga. Nanti gatal. Oh, betul juga Tapi elok Ustaz daripada bersimpuh, daripada simpuh daripada tersungkur di depan pintu. Tersungkur tak masuklah. Tapi kalau tersungkur tu mungkin tak masuk lah kan. Kalau bersimpuh dia kira masuk syurga ke tak? Kalau bersimpuh tu tunggu turn lah Ustaz. Kalau kata dia masuk, Allah kata masuklah. InsyaAllah. Tapi saya tak boleh nak jawab lah benda tu. Itulah sebab tu kita bawa panel. Kalau Ustaz suruh saya jawab, baik, saya duduk sana. Tapi kita biar panel yang jawab. Ustaz pengacara je lah. Okey. Tajuk kita bersimpuh di pintu syurga bersama dengan panelis kita pada malam ini, Ustaz Azlan Shah Nabis Khan. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz sihat? Wajah yang sangat dikenali umum. Allahu akbar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selamat Hari Raya. Ustaz, ahlan wa sahlan. Salam Baitullah. Saya ingat tahun lepas Ustaz di podcast Salam Baitullah. Dan tahun ni Ustaz berada di Salam Baitullah main, kita punya rancangan utama kita. Dan saya tak pasti Ustaz sedar ataupun tidak, nama Ustaz sedang disebut oleh netizen di luar sana. Sebab Ustaz membawakan cerita sirah-sirah ni seperti seorang ayah menyampaikan kepada anak. Kita berharap agar malaikat ni yang menyebut di langit, insya-Allah. InsyaAllah. Yang itu pun rasa macam ayah sebut pada anak. Tapi Ustaz, untuk tajuk kita Ustaz, iaitulah bersimpuh di pintu syurga. Sebab kita nak tahu dulu, sebab dalam keadaan sekarang kita nak cerita pasal haji. Kita nak tahu haji yang mabrur ataupun haji yang makbul. Sebab ramai juga kadang-kadang ada orang yang bawa balik, mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Ini pula, dapat haji yang makbul. Ustaz, apa bezanya dan mana satu yang betul ni Ustaz? Saya Ismail Ustaz Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang menonton. Pertama sekali kalau kita lihat analogi bersimpuh dan tersungkur itu satu analogi yang besar dan kuat. Bahkan dulu ada satu buku, tersungkur di pintu syurga. Maksudnya dia dah buat, dia ingat dia masuk syurga, rupanya sampai di depan pintu tu dia tersungkur. Allah. Ada benda yang salah dan tak cukup dalam perjalanan bekalnya itu. Atau jalan yang dipilih itu jalan yang tidak membawa ke syurga. So bila kita sebut haji yang makbul dan haji yang mabrur, menarik. Makbul ni adalah qabala, qaf, balam, maksudnya yang lulus, yang diterima. Maksudnya kalau kita baru lepas peperiksaan SPM misalnya, lulus ni cukup rukun, syarat, semua selesai. Tapi mabrur ni belum tentu semua orang yang lulus ni dapat. Mabrur ni adalah dari perkataan barara yang bermaksud bir, yang sangat baik, penuh holistik kebaikannya. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebut bahawa yang menepati janji kepada Allah setelah pulang daripada haji. So makbul tu kita boleh lihat di tanah haram, selesai semua rukun syaratnya. Tapi mabrur tu kita akan nampak bila balik nanti. Sama ada ia telah menepati janji dengan Allah SWT, telah mencapai markah excellent ataupun tidak. Yang ni yang dapat scholarship, yang dapat tajaan semua ni. Tapi kalau lulus sahaja, itu bare minimum. Masya Allah. Bare minimum. So kalau kita lihat daripada bahasa Nabi SAW dalam hadis yang sangat famous, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Dan para ulama yang masyarakat kata yang kecuali syurga itu maksudnya itu baru starter dia. Minimum dia syurga. Masuk syurga nanti dia ada kemuncak dia redha Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah menerima berpuas hati sepenuhnya dengan apa yang telah dipersembahkan, janji yang telah ditepati. Abarra, dalam bahasa Arab, abarra ni menepati apa yang kita janjikan. So setiap ibadah tu kita pulang tu, bagaimana kita mengubah kompas setelah pulang daripada haji itu yang akan nampak mabrur ke tidak mabrur. Masya-Allah. Maknanya tak salah lah kalau kita nak sebut haji mabrur ataupun haji makbul, dua-dua boleh. Tapi kita doakan yang tinggi, Yang cemerlang. Paling tinggi sekali. Macam kita ada calon-calon SPM. Kita tak kata semoga lulus lah semua, tak. Semoga cemerlang lah semua. Sebab ada yang bergaduh Ustaz. Bukan mabrur lah, makbul. Bukan mabrul. Sampai tarik rambut. Kalau nak mudah, semua haji yang makbul belum tentu mabrur. Okey. Tapi haji yang mabrur pasti makbul. Masya-Allah. Tapi kalau umrah Ustaz macam mana? Sebab saya selalu dengar, saya ingatkan makbul ni untuk umrah, mabrur ni untuk haji ke macam mana? Boleh dia terpulang dari sudut konotasi bahasa je. Tapi kalau kita lihat, umrah ni haji kecil. Haji akbar ni haji yang kita pergi dan ke Arafah dan sebagainya. So kadang-kadang dalam ucapan tu umrah makbulah, haji mabrur dan sebagainya, itu ucapan, tapi kemuncak daripada kefahaman kita adalah kita tidak mahu sekadar diterima, sekadar lulus. Macam solat. Kalau kita cukup rukun, Luluslah. lulus, pas. Okey. Tapi kita tidak mahu sekadar pas ni, makan lulus je. Kita nak khusyuk. Kita nak mendapatkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Masya-Allah. Solah yang bahkan bir juga yang membuahkan hasil. Yang ada buah daripada apa yang kita amalkan. Kalau sekadar lulus tu dia macam okey lulus, lepas tu susah nak pergi ke depan sebab sekadar lulus. Masya-Allah. Tapi minimum kena lulus, jangan tak lulus langsung. Itu lagi mencemaskan. Nanti kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebut beberapa kriteria haji yang mabrur, haji yang mencapai kemuncak ni. Contohnya fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Bahkan para ulama kata, tengok Allah tak kata jangan cakap lucah, jangan melakukan fasik. Tapi Allah mengulang balik wala tu supaya begitu setiap satu ni penting. Jangan. Tegaskan. Bukan pakai satu kali je, tidak. Ya. Nak bagi tahu betapa semua itu aspek itu bukan hanya rukun dan ni, tapi akhlak. Macam puasa juga. Berapa ramai yang puasa Okey. hanya dapatkan lapar dan dahaga. Berapa ramai yang buat haji hanya dapat letih dan kepenatannya. Maknanya fiqahnya sah, tetapi dia Fiqahnya perlu sah. tasawufnya, akhlaknya itu yang perlu dibetulkan kembali untuk dapat mabrur. Ada roh haji yang perlu meresap masuk ke dalam para hujaj ni supaya dia dapat tahap mabrur tu. Bagaimana caranya Ustaz kita nak meresapi roh haji tu? Satu, kita memahami falsafah objektif di sebalik ibadah haji itu. Satu, dia adalah satu rukun ni ibaratnya tiang. Kalau rumah tu ada 5 tiang untuk kukuh, kalau kita pergi patahkan satu tiang, dia sengit. Okey. So kalau kita faham itu adalah tiang yang mendirikan agama dan identiti kita, dan setiap tiang tu ada syariat yang pendetailannya di belakang. Kenapa dilakukan demikian? Apa pedomannya? Contohnya haji ni banyak berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seolah-olah ruh haji ni kita betul-betul boleh meresapi itu kalau betul-betul kita faham apakah sebenarnya yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sehingga Allah mengangkat dan menjadikan haji ni sebagai ibadah kemuncak yang melengkapkan rukun itu. Sebab tu setiap bacaannya, setiap ibadah tu ada maksud. Dan kalau kita lihat tadi kita sebut saudara kameraman dan wartawan kita yang berada di Arafah, kita balik, pulang nanti kita panggil haji kan. So panggilan haji itu juga salah satu mekanisme yang saya fikir mungkin orang tua kita berfikir macam mana nak pastikan orang tu sentiasa rasa dia dah pergi haji ni kena elok sikit. So bila dengar panggilan haji tu, dia tu tanda haji yang mabrur, sebelum pergi haji dan balik haji ada perubahan. So bila panggil haji, dia pun rasa macam hey, dicocok-cocok ingat haji dah. So kata-katanya lebih benar, janjinya lebih dipatuhi, akhlaknya lebih baik, perkara-perkara haram tu lebih dijauhkan. So itu falsafah kalau kita lihat bagaimana pulang daripada haji tu meresap roh ibadah haji dan semua aspek-aspek yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai tunaikanlah haji hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu satu cubaan dan godaan yang berat sebab ramai yang bila balik haji tu dia rasa status dia upgrade tu. Sedap juga orang panggil haji ni kan. Haji Jalal. Sedap Ustaz nama. Haji kalau 2 kali haji kuasa 2 Jalal. Haji. Kalau 3 kali dah? Hajah. Panjang pula. Tapi dia sebagai satu peringatan buat kita lah kalau title tu ada kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang memang tasawufnya bagus, akhlaknya bagus. Kalau disebutkan namanya haji, macam saya sebut tadi lah, memperingatkan kita kepada
Allah ataupun kita jauh daripada macam songkok lah, songkok atas kepala ke, pakaian yang baik ke, masya-Allah. Tapi boleh tersungkur di pintu syurga tu bila balik orang tegur, dia kata, kau siapa? Aku haji tau. Itu pergi haji balik jadi lagi sombong. Itu yang boleh tersungkur tu. Semut-semut lagi tadi tak apa. Yang ni tersungkur. So proses menjaga haji mabrur tu proses yang panjang. Lebih panjang daripada tempoh ibadah haji di Mekah tu. Dialah proses seumur hidup sampai kita bersimpuh di hadapan pintu syurga. Maknanya tak semua orang yang bila dia lakukan haji, selesai dah rukun hajinya dengan wajib hajinya, tak semestinya dia akan memperolehi mabrur tu. Oh ya, betul. Tak semestinya. Tidak semestinya. Dan itu kebimbangan para sahabat Nabi SAW bila pulang, mereka berfikir, mereka merenung, bahkan orang sosok Nabi yang membina Kaabah ni, setelah membina projek yang paling agung dalam sejarah kemanusiaan, dia tak rasa bangga diri. Dia kata, aku yang bina Kaabah tau. Malah dia kata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima daripada aku kalau ada kekurangan. Nabi Ibrahim menunjukkan ketundukan hati. Itu roh haji tu. Balik semakin tunduk. Bukan balik semakin tinggi. So itu antara elemen roh yang ada dalam apabila kita melihat dengan teladan Nabi Ibrahim AS. Saya rasa Ustaz Azlan menarik untuk kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang bagaimana sahabat Nabi pergi haji dan perubahan selepas itu yang diceritakan dalam kitab-kitab mungkin kan. Selepas ini mungkin kita nak bagi ruang untuk kita pergi ke Rehlah Haramain, tajaan Syakna Travel and Tours yang berhad. Malam ini kewafatan Saidina Ali Abi Talib dengan pengacara kita Ustaz Hariri Daud. Jom kita saksikan. Rehlah Haramain pada malam ini sampai di episod salah satu titik hitam dalam sejarah Islam, iaitulah kematian Sayyidina Ali bin Abi Talib yang begitu tragis. Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintah menjadi khalifah keempat selama 4 tahun 9 bulan dalam keadaan yang penuh dengan cabaran. Konflik politik tidak lagi berakhir setelah kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Fitnah begitu tersebar, lalu berlakunya peperangan yang begitu dahsyat kepada umat Islam. Antara para sahabat dikenali sebagai Perang Jamal. Di antara kumpulan Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidina Ali. Juga berlaku Perang Siffin di antara kumpulan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya untuk menunaikan dan mengimamkan salat subuh. Tiba-tiba, berlakulah titik hitam dalam sejarah umat Islam. Ketika itu datanglah seorang lelaki bernama Abdurrahman bin Muljam. Dengan pedang yang disadur dengan racun, telah menikam Sayyidina Ali. Abdurrahman bin Muljam yang terperdaya dengan fahaman yang karut, menyangkakan dirinya berjuang atas nama kebenaran, tetapi ditipu dengan hasutan syaitan. Subuh yang menjadi saksi, bukan gugurnya seorang pemimpin, tapi terangkatnya seorang syahid. Bibirnya tetap berzikir, memaafkan dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian hanyalah pintu untuk pulang menuju Tuhan. Siapa menjangkakan Khalifah ketiga yang terakhir, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali mati dibunuh, tetapi lebih menyayat hati
Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh oleh orang Islam sendiri, bukan orang jahil, tetapi ahli Quran yang tersalah faham dan pemikirannya terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Abdurrahman bin Muljam, watak itu wujud di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi adakah tidak wujud di zaman akhir zaman ini? Mungkin ada. Kerana pemikiran Khawarij merasakan diri kita sahaja yang betul, orang lain salah, dan melampau dalam beragama akan merosakkan agama kita. Oleh itu, marilah kita menjadi orang Islam yang faham agama dengan kefahaman yang jelas, berhikmah dan beradab. Dan kita menjadi pendakwah menyebarkan agama ini dengan penuh hikmah dan penuh kedamaian. Begitulah kisah kewafatan Sayyidina Ali Abi Talib dalam Rihlah Haramain yang ditaja oleh Syakna Travel and Tours Sdn Bhd yang diceritakan oleh Ustaz Hariri Daud tadi, Ustaz. Ya, kalau kita tak dengar cerita tentang Khulafa' Rashidin ni, saya ingat kita tak kenal siapa dia Abdul Rahman bin Muljam ni. Dia bukanlah orang yang bukanlah orang yang bukan Islam, dia orang Islam. Tapi dia tersalah pemahaman mereka tu. Padahal dia ahli Quran, Ustaz. Ini yang kena belajarlah tentang sirah ni kan. Tapi alhamdulillah ni dah sampai kewafatan Sayyidina Ali. Besok tak tahu apa benda ni. Esok kesimpulan lah kot dalam Khulafa' Ar-Rasyidin. Esok jangan lupa untuk kita saksikan Rihlah Haramain yang terakhir. Kita nak kembali kepada perbincangan kita tentang bersimpuh di pintu syurga bersama Ustaz Azlan. Tadi kita sebutkan tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak mengangkat diri sendiri apabila ni kan dalam kerja haji dan sebagainya. Bagaimana kita nak belajar daripada para sahabat dalam sirah ni daripada mereka pulang mengerjakan haji? Ustaz Jalal, Ustaz Izmir, pertama sekali dengar kisah tadi tu menggoncang emosi. Allah. Takut kita sebab Ahlul Quran. Nabi pun sebut kalau kamu lihat Khawarij ni, kamu tengok solat mereka, kamu akan jadi inferior, kamu jadi rasa sangat hebat ni. Tapi mereka membaca dan Quran tidak lepas daripada kerongkong. So itu menakutkan kita sebab tadi kita sebut tersungkur tu kan. So orang yang melakukan hal ini dia ingat dia tidak akan, dia buat tu kononnya mencapai syurga. Tapi rupanya itulah perbuatan yang membawa tersungkurnya di pintu syurga. Jadi bila kita lihat sikap dan sifat para sahabat ni, kita ambil satu contoh mudah lah. Zaman kita ni zaman terlalu mudah orang melabel munafik kepada orang lain. Dan kadang-kadang kita tengok siapa yang tulis kata orang munafik ni, tekan profile picture tengok gambar kat haji. Allah. Balik haji duk munafikkan orang. Allah. Tapi kalau kita faham, orang yang Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, lakana Umar. Umar Al-Khattab akan jadi Nabi. Dan kalau Umar lalu satu jalan, syaitan akan ambil jalan lain. Tapi Umar bila tahu Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, penyimpan rahsia Nabi SAW, ada senarai urusan Sri Paduka Baginda sulit. Ada nama-nama orang yang munafik. Kalau kita letakkan diri kita seketika, kalau duduk di posisi macam Umar Al-Khattab, kita akan terlintas tak kod nama aku ada dalam senarai tu? Kita mungkin tak kata, entah siapa lah. Mungkin kita terbayang macam kita selalu bayang muka siapa yang munafik ni. Tapi Umar pergi cari Hudzaifah dan tanya, bagi tahu aku nama aku ada ke tak ada? Bagi tahu aku nama aku. Sehingga Hudzaifah bagi tahu, engkau seorang je aku bagi chance untuk aku bagi clearance. Orang lain tanya aku takkan layan dah selepas ni. Begitu nama engkau tak ada. Dan Umar merasa lega dan sejak itu bahkan riwayat sirah menceritakan Umar akan melihat kalau Hudzaifah pergi salat jenazah tu dia akan pergi. Kalau Hudzaifah tak pergi dia kata ni suspek. Munafik ni. So maksudnya ini sahabat-sahabat yang pergi haji ni. Orang-orang yang tinggal melihat sosok Nabi SAW. Ada yang munafik, ada yang tidak. Tapi yang kita lihat yang paling bimbang diri mereka munafik tu yang paling saleh, yang paling mabrur dalam serba-sergi menunaikan ibadah ritualnya, ibadah sosialnya dan menepati janji-janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu ketundukan yang kita belajar. Jangan sampai bila-bila bagi sedikit ruang pun hati kita rasa aku lagi baik daripada orang lain. Walaupun kerana ilmu ke, kerana kita mungkin dah pergi haji 10-20 kali ke. Tidak ada jaminan. Itu Allah membuka pintu rezeki untuk kita melakukan amal. Tapi kita yang menentukan bagaimana hati kita. Sebab orang tak tahu. Kita pun takkan boleh tahu orang tu apa di dalam hatinya. Itu rahsia seorang hamba dengan Tuhan. Kita semua tahu kita ada struggle untuk menentukan keikhlasan itu. So prosesnya adalah
Kita lihat sahabat ni pun mencontohi apa yang kita sebut tadi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan para anbiya. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi adalah makhluk yang paling Allah SWT cinta. Tapi datang seorang sahabat jumpa Nabi beritahu, dipanggil Nabi dengan panggilan ya khairul bariyah, wahai manusia yang paling baik, ciptaan yang paling baik. Tapi Nabi nak tunjukkan kerendahan diri. Nabi kata zaka abi Ibrahim, itu ayah aku Ibrahim, bukan aku. Rendah hati ya. Rendah hati. Jangan bagi. Bahkan ada satu peristiwa yang sangat menarik. Umar Al-Khattab juga pada zaman khalifahnya, di bawah pemerintahannya, empire berkembang luas. Ya. Sedang duduk di masjid, tiba-tiba dia memanggil semua orang berkumpul dan naik ke mimbar. Dan semua orang ingat ada pengumuman khas, perutusan khas. Mungkin. Bila lihat rupanya Umar bagi tahu, dulu aku hanyalah pengembala kambing yang menceritakan diri dia dengan satu penceritaan yang orang rasa, kenapa ni merendahkan diri sendiri. So Abdul Rahman bin Auf pergi tanya dekat Umar, apa dia Umar, kenapa? Dia kata, kerana aku duduk tu, aku ada dengar macam Ingat ke Bisikan. ada bisikan hati aku, syaitan bisik beritahu, kau hebat, kau Amirul Mukminin. Dia nak lawan perasaan supaya jangan bangga diri. Kerana itu perangkap talbis iblis yang buat kita dengan amal soleh diperangkap kita. Sebab nanti dalam ayat-ayat haji ni Allah akan cerita dalam daripada 196 sampai 201 tu, ada satu bahagian Allah akan cerita kamu mungkin rasa takjub dengan orang yang pada luarannya nampak agama dan di dunia dia hebat. Tapi mereka adalah musuh yang paling besar, iaitu kemunafikan yang ada di dalam hati. Kepura-puraan. Sebab lawan kepada semua yang berlaku di haji ni adalah keikhlasan, ketundukan. Tadi di Arafah dan rakan-rakan kita yang sedang berada di Arafah, moga kita termasuk dalam doa-doa mereka yang mustajab. Amin. Tapi ada yang balik. Semua luaran ni selesai. Makbul lah, nampak semua selesai. Tapi perjuangan dalaman tu belum selesai. Itu mesti perjuangan yang teruskan. Bukan tempat kita untuk melabel apa, bukan tempat mereka juga untuk melabel. Itu semua urusan hamba dengan Allah SWT. Supaya jangan hati kita tergelincir. Dan sahabat-sahabat Nabi meninggalkan contoh itu supaya kita sentiasa, kita panggil alert. Kita sentiasa cakna, teliti, berhati-hati. Sebab lepas ni harapnya kita keluar, kita jangan sibuk nak tanya orang lain munafik ke tak. Kita sendiri patutnya kita fikir sendiri kita ni macam mana. Kenapa? Ada banyak sangat waktu lapang ke kita nak nak pergi analyse label orang kan. Macam Ustaz Hariri sebut tadi kan, fitnah akhir zaman ni membuatkan orang yang belajar agama pun boleh tergelincir dan melakukan satu kesalahan yang besar. Sehingga membunuh khalifah. Bukan hanya khalifah, menantu Nabi SAW. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Dan subhanallah. Masya Allah. Di kalangan para sahabat ni kan, kalau kita tengok para sahabat punya amalan, rasa mereka tu dia lain sikit. Pasal apa? Pasal walaupun mereka dijamin syurga oleh Nabi SAW, tapi mereka masih lagi tak berpuas hati dengan amalan-amalan mereka. Dan kita nak tanya juga dengan Ustaz, bagaimana juga kita, sebab mungkin ini satu preparation, persediaan untuk kita nak pergi haji tahun depan ataupun tahun-tahun yang akan datang. Sebab berkaitan dengan apa persediaan Nabi dan juga para sahabat sebelum menunaikan haji, Ustaz. Mungkin ada amalan yang boleh kita tiru bagi mungkin. Bahkan dalam Al-Quran Allah kata wa tazawwadu fa khairaz zadi taqwa. Buatlah persiapan, siapkan bekal dan sebaik bekal itu adalah takwa. So pertama tentunya benda material penting. Nabi SAW tidak bagi tahu kalau tak mampu pun pergi je, tak. Memang kena cukupkan bekal, tinggalkan keluarga, jangan meminta-minta, sediakan. Bahkan dulu orang pergi haji bawa barang. Selepas selesai haji berdagang. Dapatkan pulangan, dengan pulangan itu dibelanja pula jalan pulang balik ke kampung. Dan itu aspek material. Dan ada aspek ilmu. Kita mesti belajar supaya kadang-kadang kita ambil ringan mungkin sebab zaman kita dah mudah. Kalau kali ni tak berapa prepare, tak apa, nanti boleh pergi lagi kan. Tak boleh. Setiap kesempatan itu kita kena prepare semaksimum yang mungkin. Kerana kurangnya ilmu, kurangnya penghayatan akan merugikan banyak kesempatan yang ada dalam ibadah haji. So ilmu, kemudian persiapan emosi yang tenang. Sebab nanti bila kita sebut fala rafatha wala fusuqa wala jidala, ni bila Allah highlight tiga benda ni, ini akan jadi ujian yang paling berat nanti. Paling tension nanti waktu nak berjidal tu. Kita tak puas hati. Kita rasa nak orang tu buat salah, kita nak betulkan. Cukup sekadar beratur di tandas yang portable yang ada nanti kat sana tu. Kita rasa gelisah. Tapi persiapan pandai untuk jangan ambil penting sangat benda-benda kecil. Itu semua teknik untuk persiapan untuk haji juga. Dan yang paling penting tadi adalah takwa tadi tu. Pergi tu dengan hati yang ikhlas, bukan atas tujuan lain. Bahkan bekal tadi tu dikumpul dan disiapkan dengan sumber yang halal. Itu yang akan menjadi formula yang melengkapkan haji itu menjadi haji yang mabrur.
supaya balik tu kerohanian tu berlaku anjakan. Sebab tu Nabi kata pulang tu seperti bayi yang baru dilahirkan. Clean, basuh, datang balik putih, fresh. bersih, suci. Itu dia antara persediaan yang boleh kita lakukan untuk kita menghadapi haji tahun depan lah Ustaz. InsyaAllah. Ini dah lambat dah ni. Dah habis dah. Wukuf dah. Baik Ustaz, selepas ni kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz Azlan dalam segmen Al-Bayan ini. Kita nak bertiba seketika dalam Salam Baitullah 2026 Jihad yang terindah. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha juga kita ucapkan kepada seluruh jemaah haji, terutamanya jemaah Malaysia. InsyaAllah, walaupun mereka teringat tentang keluarga mereka, tapi insyaAllah ada sahabat-sahabat jemaah mereka yang menggembirakan hati mereka. Saya pasti ramai yang pertama kali yang mengerjakan haji, kemudian pertama kali beraya di perantauan tanpa keluarga di sisi. Jadi adalah rasa perasaan. Ustaz dulu pun pernah beraya di perantauan masa di Jordan Ustaz. Betul. Insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi dengan segmen Al-Bayan kita tentang penghayatan sirah. Tadi Ustaz sebutkan tentang Nabi Ibrahim yang membina Kaabah dan tidak pernah sekalipun mendabik dada untuk kata ini binaan aku dan sebagainya. Jadi mungkin penghayatan haji itu kita nak belajar lebih lagi dalam setiap ibadah haji itu dengan melontar dan sebagainya. Apa kisah yang sebenarnya kita boleh pelajari? Pertama sekali alhamdulillah, syukur kita dapat masuk dan berada dalam 10 hari pertama Zulhijjah ni. Kita ada banyak kesempatan dalam suasana kita, banyak merenung dan mencari pedoman. Dan antara perkara yang sangat penting juga dalam ayat-ayat berkaitan dengan haji tadi tu, kalau kita lihat ayat yang ke-200, 201, 202 surah Al-Baqarah tu, Allah merakamkan satu aspek yang sebenarnya menakutkan juga kalau kita baca. Allah kata wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka itu berdoa hanya minta baik di dunia saja. Dan orang yang macam ni Allah kata di akhirat nanti tidak ada apa-apa bahagian untuk dia. Kemudian ayat yang seterusnya 201 Allah akan sebut ada dalam kalangan mereka yang memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ayat yang seterusnya 202 baru Allah kata orang yang macam ni mereka akan dapat bahagian daripada apa yang telah mereka usahakan. Dan hisab Allah, hitungan Allah itu sangat cepat. So satu benda yang kalau kita lihat, betul secara umumnya kita tahu bila pergi haji kita nak minta semua benda doa yang kita nak pohon kepada Allah SWT. Bahkan hari Arafah tu kita tahu hari itu dikhususkan untuk berdoa. Tapi satu benda yang sangat penting untuk kita renungkan adalah Allah SWT bawa jemput kita ke sana, atau kita yang berada di sini hari-hari kita merenung Salam Baitullah, kita melihat pelbagai aspek haji ni, yang kita mesti dapat adalah haji adalah rehearsal akhirat. Rehearsal akhirat. Macam mana satu orang pergi melihat rehearsal akhirat, saksikan sendiri. Bukan hanya ainul yakin, haqqul yakin. Kita ni ainul yakin ni tengok video kan. Berjauh je. Kita yang jealous tengok dia ucap hari raya daripada sana. Kita mulai ilmu yakin, kita belajar, kita ainul yakin, kita haqqul yakin, dah tengok pengalaman tapi pergi hanya minta dunia. Allah. So Allah kata kamu dah sampai ke tempat yang kamu saksikan rehearsal macam ni nanti di mahsyar, berdiri di Arafah, tak ada status, tak ada perbezaan, semua pakai pakaian yang sama. Melakukan tak ada, sebab Quraisy dulu dia modify. Dia kata Quraisy kami mulia, kami tak pergi Arafah ni. Arafah ni orang luar. Orang luar daripada Mekah datang buat haji, kami tak pergi. So Allah tukar balik kembali kepada asal, semua orang sama kena buat. Nabi SAW semua kena buat tata cara ni, tak ada VIP lane yang skip mana-mana amalan tertentu. Dia adalah sebahagian. So rehearsal akhirat tu sepatutnya membuatkan kita betul doa untuk dunia tapi sama sekali tidak melupakan doa untuk akhirat. Sebab tu kalau kita tengok lagi semua aspek-aspek di dalam ibadah haji tu, daripada kita wukuf di Arafah, kita mempersembahkan ma'iktiraf, menundukkan diri, itu fundamental pertama Nabi Ibrahim AS. Ibrahim AS kata, ketika Allah kata qala aslamtu lirabbil alamin, aku berserah diri tunduk, aku tak dinilai apa, engkau yang Maha Esa. Kemudian bila kita pergi ke Muzdalifah, persinggahan, duduk dengan jemaah susah, menggambarkan perjalanan singkat yang menuju ke destinasi yang seterusnya. Pergi ke Mina, mabit di sana, melontar, tahu musuh kita adalah syaitan. Nanti bila balik, bila buat tawaf, kita tahu bila kita tawaf, selepas ini pulang, kiblat kita bukan hanya kiblat salat kita, tapi kiblat spiritual, obsesi kita
Kita kadang-kadang ada obses dengan bola. EPL baru habis malam kan, nangis-nangis ada orang. So, ada orang yang obses dengan dunia seni, dengan artis mungkin. Tapi kita belajar daripada haji itu, kita pusing 7 kali itu, obsesi kita adalah yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pergi buat sa'i, kita merenung apa yang Hajar alaihissalam tunjukkan sebagai pedoman ketika tak nampak apa-apa sumber yang terzahir di depan mata. Pergantungan Allah adalah talian hayat yang paling tinggi. Dan pergi ke Safa, bersa'i pergi ke Marwah. Bahkan ada ulama tafsir yang mendetailkan Safa ni maksudnya suci. Mulakan usaha dengan niat yang suci. Tawakal tapi kena usaha. Bergantung pada Allah SWT kena usaha. Dan bersungguh-sungguh. Dan berakhir di Marwah nanti kita akan tahu kepuasan. Marwah tu puas. Kepuasannya adalah pada usaha mendekati Allah tu. Itu nanti Allah akan ganjari dengan syurga. Moga-moga kita semua dalam kalangan. Sebab tak ada siapa yang boleh berbicara hari ini ibarat dia confirm akan masuk syurga. Tak ada siapa pun. So kita mesti datang dengan ketundukan. Apapun yang kita bincangkan, kita harap spirit itu dibawa. Dan kita ada satu istilah kalau selalu tengok dokumentari pasal atlet, pasal orang yang keusahawanan ni, dia orang akan sebut matlamat tu bukan lagi nak menang piala tu atau nak dapat berapa juta dalam bisnes tu. Matlamat tu adalah to enjoy the process. So sa'i tu salah satu gambaran you enjoy the process, bergantung dengan Allah SWT dan berusaha. Dan Hajar alaihissalam, macam kalau kita lihat satu sudut, usahanya tidak dilihat orang. Tidak dipuji orang. Tak ada orang buat doa tu. Tak ada siapa pun nampak dia buat apa. Tapi Allah mempatrikan ibadah itu sebagai satu syariat. Syiar Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan Nabi sebut dalam hadis Bukhari, kita sa'i itu kerana ibu kita. Ibu Hajar alaihissalam melakukan itu. Itu baru hadiah Allah untuk Hajar di dunia. Berbilion-bilion manusia sampai kiamat akan datang haji, buat sebiji macam dia lari cari air untuk anaknya. Minum air zam-zam tu, doa mustajab lagi dengan air zam-zam tu. Bayangkan apa yang Allah simpan untuk Hajar di hari akhirat. Maknanya Ustaz, maknanya kalau ketika mana Hajar yang tidak bercerita pada orang sebab tak ada orang tengok pun, rupanya Allah simpankan dia beratus-ratus tahun, malah mungkin beribu tahun. Hari ini baru kita dapat tahu keikhlasan Hajar itu Sama sendiri. macam Maryam alaihissalam, waktu keseorangan, Maryam doa apa, ya Allah, lebih baik aku ni mati dan tak diingat orang. Tapi Allah buat apa? Allah jadikan ada satu surah nama Maryam. Takkan dilupa orang. Sampai kiamat orang akan membacanya. Dan menarik, Jibril AS datang selain Nabi dengan beberapa wanita saja dia bercakap direct. Maryam AS seorang ibu, Hajar AS salah seorang ibu juga. Yang nak tunjukkan gambaran satu sudut, ini bukan hanya ibadah orang-orang lelaki. Ya. Ini sebaliknya falsafah tu adalah pengorbanan ibu-ibu. Allah. Yang meninggalkan legasi untuk semua umat selepas ini belajar. Kita ada ayah kita Ibrahim AS, kita ada ibu kita Hajar AS. So itu semua dirangkul dalam spirit haji ni. Moga-moga kita dapat kefahaman. Cantik bila Ustaz Azlan sebutkan tentang pengorbanan wanita yang diangkat dan mereka tidak mengharapkan pengiktirafan di dunia tapi di akhirat, di langit Allah Ikhlas, Subhanahu Wa Taala. ikhlas. Baik, selepas ni kita akan sambung lagi bersama Ustaz Azlan. Kita nak berhenti berehat seketika dalam Salam Baitullah 2026, Jihad yang Terindah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim. Kita ucapkan terima kasih kepada Nur Ali Badar dengan persembahan qasidah sebentar tadi. Subhanallah, sedap Ustaz Medley selawat. Medley banyak tu dengar selawat banyak versi. Tapi sedap lah Ustaz bila selawat. Sedap. Anda ingat Ustaz sekali sebab baju macam sama. Saya esok. Esok. Sebab hari ni saya bertugas. Okey. Besok tak. Esok satu lagi lah. Esok ada lagi lah lusa. malam. Ustaz, macam mana kita? Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan dan kita masih lagi bicara berkaitan dengan bersimpuh di pintu syurga. Ustaz, best juga bila kita cerita berkaitan dengan haji ni sebab walaupun kita hanya dengar setahun sekali tapi bila dia diceritakan kita akan teringat semua sirah-sirah yang ada sepanjang kita hidup ni kan. Tapi bila Ustaz sebut berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mungkin ada lagi perkara-perkara yang tersirat di antara kerja-kerja haji yang ada di sana. Seperti hari ini yang mereka mungkin dah keluar pergi ataupun mungkin dah selesai daripada wukuf di Arafah ataupun mungkin dah beralih pergi ke Muzdalifah, nak pergi ke Mina, nak pergi ke Jamarat. Dan mungkin ada sejarah-sejarah yang mungkin kita boleh kongsikan supaya dia boleh kaitkan juga dengan kehidupan kita hari ini, Ustaz. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS adalah seorang Nabi yang kisahnya kedua paling banyak disebut dalam Quran.
Satu, kerana Nabi Ibrahim adalah sosok bapa ikutan. Ala billati abikum Ibrahim. Dan agama ini adalah agama di jalan Nabi Ibrahim. Bahkan ada agama-agama lain yang klaim juga mereka ikut Nabi Ibrahim. Tapi Allah kata Ibrahim adalah seorang Muslim, bukan seorang Nasrani, bukan seorang Yahudi. Dan kalau kita lihat, kita takkan boleh habis kalau nak cerita kisah Nabi Ibrahim ni dalam beberapa minit. Ada terlalu banyak. Kerana seluruh agama kita ni, Nabi SAW 23 tahun sirah tu adalah misi Nabi untuk kembalikan semula dunia dan manusia kepada jalan Ibrahim. Itu misi Nabi. Bila Nabi pergi ke depan Kaabah, ada 360 lebih berhala tu, bila Nabi hancurkan semua, kita boleh, kalau dalam istilahnya, Nabi boleh declare mission accomplished. Misi telah sempurna. Kini semua orang kembali semula ke agama Ibrahim, dan sejak situ sampai hari ini ia terpelihara sebagai capital hub tauhid untuk sampai hari kiamat. So Nabi Ibrahim, kalau kita lihat, satu, Allah uji dengan banyak ujian yang mengguncang keyakinan seorang hamba kepada Tuhan. So pengalaman orang yang pergi haji, kita sendiri yang meneliti dan mengambil inspirasi daripada orang yang pergi haji adalah satu, kita lihat apabila kita memilih untuk berada di jalan Ibrahim AS, sebenarnya kita kena rasa scary sikit sebab kita pilih jalan yang susah. Ibrahim AS kisahnya bermula dia berdiri seorang diri dengan kebenaran berdepan dengan seluruh masyarakat, termasuk di rumahnya sendiri dengan ayahnya. Dan harga kebenaran itu sangat mahal. So kita kadang-kadang boleh kata saya nak ikut Nabi Ibrahim, tapi bila datang kebenaran, dan kebenaran itu menuntut kita melawan arus. Tidak lagi disenangi, tak selesa. Macam kita selalu buat, alangkah baiknya kalau hidup di zaman Nabi kan. Oi, susah. Belum tentu kita berada di camp Nabi. Kita mungkin senang-senang berada di camp Abu Jahal. Kadang-kadang dengan tengok perangai kita ni nampak macam senang. Ke arah situ. Senang arah situ gaya tu. Cemas. So boleh jadi rahmat juga kita tidak diletakkan dalam situasi, sebab kita hari ini dalam suasana jadi Muslim cukup senang, mudah. Bahkan saya boleh sebut dengan yakin, kalau sebut dalam konteks negara kita travel, tak ada negara yang paling selesa untuk mengamalkan Islam lebih daripada Malaysia. Serba-serginya. Semua cukup. Saya pergi conference yang mengumpulkan ramai penggerak-penggerak dakwah seluruh dunia. Bila dengar semua tu, saya tengok, ya Allah, aku berada di tempat yang paling baik untuk paling baik, paling sistematik, paling, alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, segala puji dan syukur bagi Allah. Tapi boleh jadi disebabkan keselesaan itu kita hilang penghargaan. Dan kita mengambil mudah, kita dah tak value. Suatu kadang kalau kita jumpa dengan saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, kadang-kadang kita dengar dia cerita, dia value benda-benda yang kita daripada kecil buat benda ni tak pernah rasa pula. Baru ni saya dengar dia, seorang sahabat ni cerita, saya melihat orang mengambil wuduk tu rasa sangat spiritual, bersihkan diri anggota wuduk tu sebelum nak pergi jumpa Tuhan. Kita wuduk macam tu ya, simbah-simbah laju-laju pergi tak rasa. Dan tapi bila kita tengok dalam sirah para sahabat, masuk wuduk tu dah masuk zone dah kan. Dah mula into the zone, dah rasa tak bercakap dengan orang. Macam diarak dan diletakkan di depan pintu istana, sekejap lagi akan masuk menghadap tuanku. Ada kita duduk balas WhatsApp lagi, tak ada. Kita dah siap, dah kemah, dah semua, dah jiwa dah standby. So itu proses yang kita belajar. Bila kita dah hilang value, kita tak rasa. Macam saya pun baru ditanya, kenapa tak rasa hari Arafah punya best tu? Sebab kita, contoh, kita boleh rasa, kenapa kita rasa best ada shopping sale yang besar-besar ni? Sebab kita tahu value yang kita dapat tu. Berapa banyak diskaun ni, berapa banyak hadiah, free gift yang dapat ni. So bila kita tak mendalami ilmu dan tahu betapa besarnya value ni. Contoh hari Arafah paling ramai dilepaskan dari api neraka. Hari yang paling baik untuk berdoa. Kalau kita tahu value-nya itu apa, kita akan rasa ini tak boleh lepaskan. Diskaun besar-besaran tu kan? Besar-besaran. Dan macam kita sebut, dosa setahun yang lalu dipadamkan, setahun akan datang in advance lagi dihapuskan. Itu semua ditawarkan. Bila kita kurang menghayati, kita akan rasa macam tak best lah, tak ada apa sangat lah, tak ada suasana. So itu yang kita bimbang, kerana agama tu dah tersedia, memang dah ada kat situ. Bahkan ayat yang turun pada hari Arafah tu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah sempurna agama ni, telah cukup aku bagi kamu nikmat. Aku telah pilih untuk kamu Islam. Tapi kita semua tengah tahu, kita struggle kan. Kita kata Islam susahlah nak amal. Dan padahal Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hajj, surah cerita pasal haji ni, Allah kata kamu telah dipilih oleh Allah SWT menjadi Muslim.
mengikut jalan ayah kamu Ibrahim, dan Allah kata aku jadikan tak ada susah dalam agama ni. So kalau kita rasa susah, maksudnya kita belum graduate lagi, kita kena belajar lagi daripada Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim tu bila dia dah, kita lihat kisah tu, bila dah sampai ke tahap disuruh sembelih anak, disuruh tinggalkan, dia dah whatever Allah, kau suruh aku buat, aku nampak ke penjelasannya, aku tak nampak, logik ke tak logik, asalkan kau suruh, aku akan taat. Saya tertarik bila Ustaz sebutkan tadi tentang tawaf itu, sebenarnya kita nak berkiblatkan secara spiritual bahawa kita kena pandang Islam ni sebagai the way of life kan. Dan bagaimana kita ni sekarang ni sangat mudah untuk kita tahu kita punya kiblat tu melalui FYP TikTok je Ustaz. Kan? Tengok FYP TikTok, kalau yang benda duniawi, benda yang melagorkan tu, kena check lah something kan. Mungkin sebagai yang terakhir ni, pesanan Ustaz kepada kita semua supaya kita nak kembali tawaf tadi, berkiblatkan Kaabah secara spiritual. Betul bila Ustaz Jalal sebut pasal FYP dan sebagainya. Hari ni kalau kita nak tahu kita punya kiblat ke mana, tengok algoritma kita bawa ke mana. Sekarang pakai algoritma ni sekarang. Algoritma tu adalah obsesi seseorang. Sebab algoritma tu dia study tingkah laku kita. So bila kita tengok, oh ini algoritma aku. Masya-Allah. Sini benda inilah aku tawaf dalam bentuk scroll tu. Non-stop. Seronok sangat tawaf di atas skrin. So itu antara refleksi yang bawa kita satu, memang dalam melontar di haji tu pun, kita tahu dia adalah continuous, berterusan effort kita untuk melontar syaitan ni. Kerana seperti mana Allah sentiasa membuka sale, membuka pintu keampunan, memberikan peluang-peluang buat amal dan digandakan. Dalam masa yang sama ada musuh yang bekerja siang dan malam ni. Masya-Allah. Sebab dia nak kumpul keahlian dia ni, nak bawa masuk neraka dengan dia. Allah menawarkan nak bawa kita ke syurga. So kita pergelutan ini adalah pergelutan harian. Every day kita lalu, pagi bangun sampai kita tidur balik. So semua lifestyle kita, apa yang kita makan, apa yang kita tonton, kawan kita, tempat kita bekerja, mencari penghidupan tu, semua kita kena nilai. Ini banyak dekat ke syaitan ke, banyak dekat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada waktu pertimbangannya getir. Kalau pilih jalan Allah ni susah, yang ni selesa. Itulah essence pengorbanan. Haji tu mengajar, kerana Allah kamu sanggup korbankan apa saja. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang betul-betul tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah janji aku akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kau akan puas hati. Tapi kita tinggal kena ada keyakinan untuk terjun dan percaya kita akan diberikan sayap. Yakin saja kan. Yakin kita boleh, insya-Allah kita tahulah macam mana kita punya pergerakan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita banyak lagi sebenarnya nak tanya pada Ustaz, tapi masa tu tidak mencukupi, banyak mencemburui kita lah Ustaz. Kena simpan tenaga esok nak sembelih ni. Kena juga. Tapi apa pun kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan atas perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian Ustaz tu kita boleh amalkan untuk kita buat satu persediaan untuk menuju kepada Allah dan juga menuju kepada Baitullahil Haram. InsyaAllah. Kita nak ke mana lepas ni Ustaz? Kita nak beristirahat seketika insya-Allah, dan kembali nanti kita akan sambung kepada segmen yang seterusnya. Kembali selepas ini dalam Salam Baitullah 2026, Jihad yang Terindah.